Baru-baru ini, Ben Amir menyatakan bahawa dirinya berpindah ke Filipina untuk menjadi ahli penjagaan. Namun, seorang gadis berasal dari Filipina telah mencuri hatinya. Ben Amir atau Muhammad Amir Sabarudin, 35, tidak berselindung lagi dengan mengakui hatinya kini sudah dimiliki oleh seorang wanita asal Filipina. Menurut Ben, mereka mula berkenalan sejak 2 tahun lalu dan masih belum merancang untuk berkahwin dalam masa terdekat. Ben juga berkongsi bahawa dia tidak mahu terburu-buru dalam hal jodoh dan serahkan semuanya kepada takdir. Ben berkongsi perkara itu ketika ditemui di sidang media tayangan perdana filem gantung Musketeer Code yang diadakan di GSC Mid Valley, Kuala Lumpur. Malah, pelakon ini turut menafikan keputusannya untuk berpindah ke Filipina adalah disebabkan wanita berkenaan. Sebaliknya, ia dibuat atas kehendak sendiri yang mahu mencari kehidupan baru selepas jatuh hati dengan lokasi di sana. Susulan itu, Ben yang kini menetap di Pulau Siagau, Filipina, memberitahu dia dalam proses untuk memulakan penjagaan restoran selain mengusahakan sebuah villa. Walaupun begitu, Ben menegaskan akan terus berlakon sekiranya masih menerima tawaran. Untuk makluman, pada April lalu, Ben membuat keputusan untuk berhijrah ke Filipina. Dalam perkembangan lain, Ben bakal menerajui filem gantung Musketeer Code yang diadaptasi daripada novel fiksi berjudul Gantung karya Nadia Khan. Selain Ben, barisan pelakon yang turut tampil dalam filem tersebut adalah Iqmal Amri, Hafiz Adam, Brandon Salim, Shazia Rozaini dan Taufik Hanafi. Filem gantung Musketeer Code akan ditayangkan di pawagam seluruh negara bermula pada 5 Jun 2025 ini. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Ben Amir berjaya mencapai impian yang sedang diusahakan.